Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Mengenai berita tentang HIV ini, saya amatlah terkejut kerana sebab saya pun baru dapat ilmu daripada Cikgu Muaz tadi. Langkah paling praktikal yang kita dapat ialah kerajaan boleh mewujudkan jawatan kuasa untuk mengkaji punca-punca penularan. Misalnya, jawatan kuasa yang terlibat dari latar belakang Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya, dan lain-lain dan sebagainya. Lepas tu, kita juga perlu menasihati antara sesama ahli keluarga dengan mengadakan ceramah motivasi mengenai HIV tersebut. Itu saja daripada saya. Apa yang kurang itu datang daripada saya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.